Sebelum Bella menjadi ancaman terbesar alam Ultra, sebelum Alien Emperor melancarkan peperangan besar terhadap Lemohlai, ada satu musuh yang membuatkan Ultraman Ace berjuang tanpa henti. Ya, namanya ialah Yapul. Yapul bukan seekor kaiju, malah Yapul juga bukan Koju. Yapul ialah makhluk dari dimensi lain yang memiliki teknologi dan kuasa yang sangat maju. Dalam siri asal Ultraman Ace, Yapul diperkenalkan sebagai dalang utama ataupun villain utama yang mahu menaklukkan bumi dan juga memusnahkan. Apa yang menjadikan Yapul begitu berbahaya? Jom kita bincangkan. Jawapan ialah Koju. Jika kaiju biasa lahir secara semula jadi atau akibat mutasi, Koju boleh dicipta oleh Yapul sebagai senjata biologi dengan menggabungkan berbagai organisma, teknologi dan juga tenaga asing. Yapul menghasilkan makhluk yang jauh lebih ganas dan sukar untuk ditewaskan. Sepanjang siri Ultraman Ace, hampir setiap ancaman besar yang dihadapi oleh TAC dan Ultraman Ace mempunyai kaitan dengan rancangan Yapul. Kemuncak peperangan antara Ultraman Ace dan juga Yapul apabila Yapul menggabungkan dirinya menjadi Giant Yapul. Dalam pertarungan terakhir yang sengit ni, Ultraman Ace akhirnya berjaya juga mengalahkan Giant Yapul dan menyelamatkan bumi daripada ancaman beliau. Walaupun tubuh fizikalnya dimusnahkan, kebencian dan dendam Yapul terus wujud. Sebab itulah Yapul muncul semula dalam pelbagai series ataupun series seterusnya selepas Ultraman Ace. Antara yang termasuk ialah series Ultraman Taro, Ultraman Mebius dan juga movie Ultra Fight V3 dan juga dalam era moden Yapul juga muncul dalam series Ultraman Decker. Inilah yang menjadikan Yapul berbeza dari kebanyakan musuh Ultraman yang lain. Dia bukan sekadar raksasa ataupun villain yang boleh dikalahkan dengan satu serangan cahaya saja. Jadi apakah pendapat korang? Adakah Yapul merupakan salah satu musuh paling berbahaya dalam sejarah Ultraman? Sehingga berjumpa dalam video saya seterusnya. Apa-apa pun, syuah.